Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah dapat kita jumpa malam pagi ni untuk kelas kita yang kedua, kelas yang terakhir lah untuk bab 1. Okay, so pagi ni kita sambung pertanyaan semalam, tapi untuk yang 3 soalan terakhir tu saya biar dulu. Saya masuk yang kedua dulu. Okey, yang kedua dulu sebab takut tak sempat. Alright. Okey, so tak payah buang masa. Semalam kita ada intro sikit, so yang lama sikit tu. Okey, hari ni kita terus saja. Okey, kita pergi part yang kedua hari ni, yang bahagian yang paling penting lah dalam topik ni, iaitu bahagian mencari punca kuadratik. Okay, alright. So setakat kita tengok yang dah masuk dalam grup kita ni sekarang ni ada 2, 4, 5. Okay, 5. Sepatutnya kita ada seramai. Okay, sepatutnya kita ada seramai 6 orang. So pasal seorang lagi tak masuk, tak apa, kita terus je. Okay, alright, jom. Saya nak share screen dulu. Sudah siap share screen. Okay, kita nak masuk dulu. Okay, so nanti sebanyak saya dekat dia tak faham, boleh tanya lah. Dia tanya, kita boleh tanya, tulis kat chat boleh, nak on audio pun tak ada masalah. Okay, saya okay je. Okay, yang penting kita nak semua orang dapat lah apa yang kita dapat. Okay, so untuk part yang kedua ni, ialah bahagian mencari punca kuadratik. Inilah part yang paling penting yang akan diuji dalam SPM kita setiap tahun. Dalam ketahuan lah, memberikan 4 hingga 6 markah. Okay, right. So dalam topik ni, dia ada beberapa bentuk soalan lah. Kalau soalan bagi bentuk direct begini, maksudnya ada ayat gini, ini kena bonus kita lah ni. Okay. Tapi kalau soalan exam kita biasanya yang berbentuk ayat-ayat, gambar raja, okay, jadual. Ini part yang bagian susah lah, okay, yang diuji dalam SPM kita. Tapi kalau masuk soalan bentuk yang macam ni, bentuk yang ada nombor terus ni kira bonus untuk kita. Tapi sahaja juga soalan bentuk direct dengan soalan bentuk kebat begini. Okey. Pertama sekali, untuk soalan 4 begini, kita tengok dulu pemarkahan. Okay. Untuk pemarkahan SPM kita lah, kalau soalan ni masuk, yang pertama sekali lah kita akan lihat yang mana murid menunjukkan menunjukkan bentuk am, iaitu macam mana bentuk am. Semalam kita belajar dah AX kuasa 2, AX kuasa 2, kemudian ditambahkan, tambah dengan BX, tambah dengan BX, kemudian tambah C, dan dia mesti sama dengan, dia mesti sama dengan kosong. Inilah bentuk am. Nampak bentuk gini, baru dapat markah yang pertama. Yang kedua ialah murid menunjukkan ada 2 kurungan macam ni. Dan sama dengan kosong juga. Ini untuk markah yang kedua. Yang ketiga adalah murid. Awak lah calon SPM. Ni murid. Memberikan, menunjukkan, menulis 2 jawapan yang tepat. Ini untuk markah yang ketiga dan yang keempat. So total 4 markah. Inilah dia pemarkah SPM, di mana dalam 3 ni pula ada lagi penting lagi. Yang mana untuk yang ini, syarat dia ialah yang A itu sentiasa positif dan juga semuanya dalam bentuk termudah. Jadi kita tengok contoh. Yang ini pula pentingnya ialah dalam kurungan tidak boleh ada pecahan ataupun perpuluhan. Maksudnya nombor bulat je. Itu penting dia. Ini 3 perkara yang kena tahulah. Di mana jawapan tepat ni kita boleh dapatkan daripada apa? Daripada kalkulator. Dapat guna kalkulator. Ini guna kalkulator. Cara-cara dia saya tunjuk. Yang penting lah, pertama sekali lah mesti tunjuk yang ni. Nampak yang ini sahaja baru dapat markah yang pertama. Yang kedua mesti ada yang ini. Mesti ada yang ni. Ini markah yang kedua. Yang wajib tunjuk. Yang ketiga lah 2 jawapan tepat. Inilah dia pemarkahan untuk SPM kita. Yang ini 1 markah. Nampak ni 1 markah. Yang ini 1 markah yang kedua. Dan ini markah yang ketiga.
Totalnya adalah 4 markah. Kalau soalan bentuk kebat, bentuk ayat panjang, itu 5 markah lah. Okey. Soalan pertama. Kalaulah soalan kita dibagi bentuk begini, ini adalah bonus untuk kita. Sebab apa? Sebab apa bonus? Sebab kata, sebabnya adalah dah ada bentuk yang kuasa 2. Okay, dah ada bentuk yang kuasa 2. Dah bentuk yang ada huruf X sahaja. Dan dah ada bentuk yang ada nombor saja. So, dah ketiga-tiga bentuk ni, maka ini adalah bonus untuk kita. Okay. First kali ialah nampak kosong. Nampak kosong maka yang pertama. Tapi untuk kita tak adalah. Okay. So, bila dapat begini, apa kena buat? Step yang kedua ialah mesti ada bentuk yang ada 2 kurungan. Ada 2 kurungan. Kurungan pertama, kurungan kedua. Yang kosong. Okey. Untuk yang pertama ni, saya nak tunjuk dulu kepada awak cara yang susah. Bukan cara susah, cara ikut buku teks. Okey. Cara buku teks macam ni. First kali, yang ini terhasil, okey, macam mana D kuasa 2 dapat? D kuasa 2 dapat dari, okey, D kuasa 2 dapat daripada simbol, okay, D kuasa 2 dapat daripada simbol D darab D. D darab D. Okey. Ini langkah yang sepatutnya kita tunjuk dalam exam lah kan, dalam kita nak faham ni. Tetapi untuk exam nanti banyak benda kita boleh skip. Okay, yang pertama macam ni, okay. D kuasa 2 dapat daripada D kali D. Okay. Yang kedua ialah 12. 12 ini terhasil daripada, kejap saya nak padam telefon bunyi di sini. Okey. Yang kedua 12. Okay, 12. Apakah nombor yang mana bila darab boleh dapat 12? Okay. 12 boleh dapat daripada 1 kali 12. 12 juga boleh dapat daripada 2 kali 6. 2 kali 6. 12 juga boleh dapat daripada 3 kali 4. Kita senaraikan semua nombor macam tu. 12 dapat dari sini. Okey, tetapi daripada 3 ni, yang mana kita nak pilih? Okey, nak pilih yang mana? Kita mesti pilih yang mana kalau kita tambah atau tolak, boleh dapat angka tengah ni, 7. Jadi yang inilah yang boleh dapat 7, iaitu kita akan tambahkan. Yang ini tambah, yang ini tambah akan dapat 13. Tolak dapat 11. Yang ini, kita buat macam ni, contoh ni. Yang ini tambah dapat 8, tolak dapat 4. Yang ini pula tambah dapat 7, tambah dapat 7 dan tolak dapat 1. So kita nampak ada nombor yang mana bila kita tambah tolak, okey. So kita akan guna yang nombor ini. Kita akan ambil yang ini sebagai pilihan kita, iaitu melibatkan operasi tambah. Okey, sekejap setelah ini. Okey, ini hasil darab. Okey, ini pula operasi tambah. Ini operasi tambah dan ini adalah operasi tolak. Tolak. Okey, ini hasil darab, ini operasi tambah dan tolak. Okey. So tolak dapat 11 sini, yang ini pula tambah dapat 8. Okey, ini tolak dapat 4. Ini tambah dapat 7, tolak dapat 1. So kita akan ambil ini melibatkan operasi tambah. Okey, itu langkah dia lah. Langkah yang kita nak buat sepatutnya macam ni, tapi nanti exam kita boleh buat mudah lah. Okay, so apa kita nak buat? Okay, step berikutnya ialah kita buat pembahagian pendaraban macam ni. Kita buat pendaraban. Ini langkah ikut buku teks. Kita buat macam ni. Okay. Saya tunjuk satu-satu. Nanti saya bagi cara mudah lah. Saya cara buku teks dulu. Okay, ini. Okay. D. D sini. D sini. Kita ambil D yang tu. Jangan susah hati dulu. Ni sebab saya tunjuk cara buku teks dulu. Okay, ni gini. Okay, D. Kemudian nombor dia, kita akan ambil nombor apa? Ikut yang ni. Ni, 3, 4. Okay, masukkan 3, masukkan 4. Lepas tu, kita akan darat silangkan dia. Okay, darat silangkan dia. Saya tutup dulu ni. Yang sebuah ambil dulu. Okay. Sebuah ni.
Okey, sekarang kita darat silang. Dikali 4. Dikali 4 akan dapat 4D. Okay. Dikali 3. Yang ni. Dikali 3 akan dapat 3D. Okay. Kemudian apa operasi yang kita nak buat? Okay, apa operasi kita nak buat supaya di bawah ni akan dapat positif 7D. Sama macam soalan tu. Kita nak dapat positif 7D. Nak dapatkan dia positif 7D. So, apa operasi supaya dapat 7D? So, untuk dapatkan 7, kita mesti buat operasi tambah. Nak tambah apa? Maksudnya, tambahkan yang ni, tambah 3D, tambah 3D. Jumlahkan di 7D. Macam tu lah. Macam ni. Okay. So, kita guna operasi tambah kat sini. Tambah sini, tambah sini. So, bila depan ni tambah, yang ini juga akan ikut simbol tambah. Yang ni juga akan ikut simbol tambah. Okay. Ni tambah. Okay. Depan ni akan ikut. Ni pun operasi tambah juga. Ni pun tambah juga. Gitu. Okay. So dekat sini, yang ini operasi tambah tolak. Tapi yang ini tengah-tengah, yang kotak depan ni, operasi. Okay. Kotak ini melibatkan operasi pendaraban. Kotak ini darab. Kotak ini tambah tolak. Okay, so 3 kali 4 akan dapat positif 12. 3 kali 4 akan dapat positif 12. D kali D dapat D kuasa 2. Sekarang kita tengok bendanya dah sama dah. Okay, yang D tu kuasa 2. Dah sama macam dekat atas tu. Yang biru. Okay, 4 ni 12 ni pun sama juga macam atas tu. Warna pink tu. Okay, ini pun 7D pun dah sama dah macam kat atas tu. Dapat positif 7D. Okay, ke sekarang semuanya sudah sama. So, apa jawapan dia? Okay, dia darab silang. Waktu kira, kita darab silang. Tapi waktu menulis, kita tulis sebaris. Sebaris. Yang pertama huruf dia, D. Okay, baris pertama kita ada D, kita ada tambah 3. Baris kedua kita ada, okay, baris pertama kita ada D tambah 3. Okay. Baris kedua kita ada D dengan tambah 4. Gitu. Okay. So nampak bentuk begini. Yang ini dalam dia tidak boleh ada pecahan ataupun perpuluhan. Okay. Nampak begini. Dapat markah yang pertama lah. Sini. Tak siap lagi. Ini kita baru fakturkan. Kita nak cari punca. Cari punca ni maksudnya lah apakah nilai X yang mana kita gantikan dapat kosong. So dekat ni akhir sekali tu buat macam ni. Last sekali tu buat macam ni. Okay. D yang pertama. Okay. Kalau D tambah 3 sama kosong. Untuk yang pertama tu. Kotak pertama tu. Okay. Ini untuk kotak pertama. Okay. Ini kotak pertama. Kita ada huruf D. Okay. Ni kotak kedua. Kita ada huruf D juga. Start kali-kali senang saya nak rujuk tau. Okay. Sini. Yang pertama. Okay. Yang kedua ni. Okay, yang ni kita nak kotak dia sebab kotak senang saya nak rujuk, kita letak dekat orange ya, kotak hijau. Okay, so ini untuk kotak yang hijau tu. Dan sekarang kita komakan, Okay, untuk kotak yang kedua, kita ada color purple tu. Okay, D dia tambah 4. Sama kosong juga. Okay, D tambah 3. Kita pindahkan 3, kita dapat D saja. Kalau D saja, kalau 3 dipindahkan, jadilah negatif 3. Jadilah negatif 3. Okay, untuk yang 4 pula, asalnya D tambah 4 sama kosong. Okay, kalau kita nak D saja, kita pindahkan 4 tu, maka jadilah D tolak 4. Maksudnya kat ni ialah, kalau dalamnya positif, jawapan nanti akan jadi negatif. Kalau dalam positif, jawapan akan jadi negatif. So inilah dia markah yang kedua, yang ketiga dan yang keempat lah rasanya. Ini markah lagi 2. Ini langkah kerja kalau ikut cara buku teks begini. Okay, jalan kerjanya sama je lah untuk semua. Cuma yang penting lah yang ada markah cuma yang ini
dan yang ini saja. Yang itu boleh skip lah maksudnya. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, saya bukan buat benda sama juga. So, copy paste dulu. Okay. Ini sikit. Okay, ini sama juga. Kita input sini sama. Okay. Step yang pertama sama lah step cara dia. Okay, step yang pertama sama cara dia iaitu pertama sekali dia cari punca kuasa dulu. Ya, bagian ni dulu. Okey, untuk dapatkan D kuasa 2, mestilah D kali D juga. Okey, untuk darab. Apa hasil 45? Jadi 1 kali 45. Okey, kalau tambah dapat 46. Okey, kalau tolak dapat 44. Okey, kita nak dapat yang mana? Dapat yang 4D ni. Kita nak dapat yang 4D ni. Okey, D kuasa 2. Sama juga. Okey, ni yang 45. Okey, 45. Okay, kita ada 40. Okay, kita copy paste dulu. Sekejap. Okay, kita nak D kuasa 2. Okay, kita ada 40. Okay, kita ada 4D. Kita ada 45. Okay, so untuk dapatkan 45, 1 kali 45. Okay, kalau tambah 46, tolak 44. So, ini tak boleh pakai sebab kita nak 4D. Okay, yang kedua. 45 juga terhasil daripada 3 kali 15. Okey, 15. Kalau tambah dapat 18. Tolak dapat 12. Yang ini pun tak boleh pakai juga sebab kita nak yang nilainya ialah 4. Ini pun tak boleh juga. Okey, yang ketiga, okey 45 juga boleh dapat daripada ini 5 kali 9. Dapat 45 juga. So, kalau tambah dapat 14. Okey, kalau tolak dapat 4. So, kat sini kita nampak ada benda yang sama iaitu nombor 4. Ini tak boleh pakai. Yang ni kita boleh pakai. Iaitu dapat nombor 4. Maksudnya nanti dalam kurungan nanti melibatkan operasi tolak. Itu nombor dia DD. Nombornya adalah 5 dengan 9. 5 dengan 9. Dan kita nak jadikan dia, okay, kita nak jadikan dia positif 4. Untuk jadikan dia positif 4, mestilah 9 ini yang besar. Darat silangkan dia, okay. Darat silangkan dia, ini. Okay, saya tulis dulu. Okay, darat silangkan dia, macam ni. Okay, D kali 9, dapat 9D. 5 kali 9, dapat 5D. Okay. Nak tulis apa kat situ? Nak tulis apa kat situ? Okay, untuk tulis, nak dapatkan 4D, mestilah yang 9 besar, yang 10 ni simbol negatif. Supaya apa? Supaya bila 9 tolak 5 akan dapat 4. Dan simbol ikut. Kalau sini simbol negatif, maka sini pun simbol negatif. Contoh. Okay, yang tepi sini tambah tolak. Okay, so 9D tolak 5D dapat 4D. Sama kat atas tu. Okay, ini pula dah sedarab. 9 kali 5, 45. Dan simbol berbeza. Begini. Sama kat atas tu dah. Okay, D kali D, D saja. Okay, sekarang ini sudah sama atas tu. Ini pun dah sama atas tu. Dah sama atas tu. Jadi kita tukar bentuk bentuk kurungan. Okay, langkah pertama kita senang je. Okay, darab silang, tulis sebaris. So, di atas dengan tolak 5. Tolak 5. Okay, di atas tambah dengan 9. Gitu. Okay, tukar sini. Ini tolak. Tolaklah kekal dia. Okay, tolak. Tolak. Okay, ini tambah. Kali-kali dulu. Ini tambah. Kali-kali dulu. Okay, kemudian ini tambah. Okay, tambah 9. Okay, D tolak 5 dengan D tambah 9. Okay. Kalau dekat kurungan, operasi tolak. Dekat jawapan, operasi tambah. Kalau dekat kurungan, operasi tambah. Dekat jawapan, operasi tolak. Gini. Siap. Okay. Itu langkah kerja dia. Macam tu. Okay, langkah kerja semua sama untuk soalan inilah.
Boleh faham tak? Okey. Ini saya tunjuk dulu cara menggunakan, sebenarnya tunjukkan dalam buku teks lah. Jadi saya tunjuk cara gunakan itu. Okey, seterusnya tengok contoh lagi. Okey, tengok yang ni pula, contoh. Okay, sampai contoh sama, copy paste ni sebab saya nak jimat masa. Okey, jadi saya tunjuk cara guna calculator. Ni saya guna buku teks dulu. Submit dua kali. Okey. Yang ini hurufnya F. So bila F kuasa 2, nak dapatkan dia mestilah F kali F. Sama lah gitu dah, F kali F. Kita nak F kuasa 2, jadi F kali F. Okey, F kuasa 2, F kali F. Okey. Negatif, okey, ni ialah yang kedua, 8 darab D ni, yang kedua. 8F, okey, ni 4F, yang kedua. Ni nombor saja. 15 dan 21. Okey, yang kedua, okey, apa hasil dapat 15? Mestilah 1 kali 15. Okey, kalau tambahkan dapat 16, tolak 14. Tak boleh guna. Kita nak 8. Okey, 15 juga akan dapat daripada 3 kali 5. Nombor bulat je kan? Okey, tambah dapat 8, tolak dapat 2. So yang ini kita boleh guna. Ada 2 dia. Soalan tak ada dah. Ni tak ada. Okey. Ni tak ada. 2 saja gitu. Jadi apa operasi kita? Nampak angka 8. Sama je kat atas tu. Okey, nampak angka 8. So kita guna nombor ni melibatkan operasi tambah. Maksud operasi tambah. So apa simbol dia kat sini? Okey. Kita gantikan. Sama je. Okey. Yang berikut, okey, kita gantikan dulu. Okey, backkan dia. Ya. Allah, sekejap ya. Ada mana pergi ni. Okey, ni darabkan, okey, hurufnya sama. Okey, huruf F dengan F. Dapatlah F kuasa 2. Biru sama dah. Okey. Nombor ni kita guna nombor 3 dengan 5. 3 dengan 5. Okay, lepas tu darab silangkan dia. Okay, darab silangkan dia. Okay, darab silang. Okay, kita darab silang. Ginilah. So, F kali 5 dapat 5F. 5F. F kali 3 dapat 3F. Okay. Kita nak di bawah ni ialah negatif. Di bawah ni kita nak negatif. Kita nak negatif 8F. Jadi untuk dapatkan negatif, kita akan guna operasi. Okay. Kalau buat simbol tambah dua-dua, dapat positif. Kita nak negatif, misalnya ini negatif, ini negatif. So, negatif 3F dengan negatif 5F akan dapat negatif 8F. Okay, walaupun saya tunjuk unsur tambah, dia ni sama ada dua-dua tambah ataupun dua tolak. Okay, yang ini menunjukkan tambah tolak. Okay, ni. Jadi, kalau sini negatif, maka sini pun akan jadi negatif dan negatif. Okay, ingat, kanan tambah tolak, kiri darab. Negatif 3, negatif 5, dapatlah positif 15. Sama macam kat atas tu. Okay, F kali F, F kuasa 2. Okay, sekarang sudah sama macam dekat atas tu. Jadi, kita punya kotak kita, okay, kotak kita dia akan jadi, yang pertama ialah F, okay, tolak dengan 3. Yang kedua F, tolak dengan, okay, tolak juga dengan 5. Gitu. So, ikut soalan dia. Okay, F tolak 3 sama 0. F tolak 5 sama dengan 0 juga. Kalau kurungan tolak, jawapan akhir akan jadi tambah. Jadi F sama 3 dan F sama dengan 5.
Positif tak payah tulis simbol dia. Gitu je. Ni cara dapat jawapan. Okay, alright. Yang ini pun sama juga. Langkah pertama kita buat. Sekejap ya, saya kumpul dulu. Okay, langkah pertama untuk dapatkan F kuasa 2, F kali F sama. Darab. Okay, apa darab dapat 21? Okay, 21, 2 juga, iaitu 1 kali 21. Yang ini kalau tambahkan dapat 22, tolak dapat 20. So, tidak boleh guna yang ni lah. Sebab kita nak cari yang 4. Okay, 3 kali 7, 21. Okay, tambah dapat 10, tolak dapat 4. Okay. Kita nampak ada angka 4 situ melibatkan operasi penolakan. Dua nombor tu kita akan tolak. Yang bahagian sini ni, dua-dua nombor tu sama ada kita tambah ataupun tolak. Tapi yang ini melibatkan tolak sahaja. So, ini kita nampak nombor dia. So, kita akan guna nombor ni adalah nombor 3 dan nombor 7. 3 dengan 7. Darab silang, F kali 7 dapat 7F. F kali 3, 3F. Okay. Apa operasi supaya dapat negatif 4F? Mestilah buat 7 negatif, 3 positif. Supaya negatif 7 tambah 3 dapat negatif 4. Dan simbol di kiri akan ikut sahaja. Gitu. Okay, so dapat sini negatif 21. Dapat negatif 21 sini. Okey, sekarang ayat dan kotak ni semuanya sudah sama macam dekat soalan kita. So, F tambah 3, F tolak 7. Okey, F tambah 3, F tolak 7. Okey, jawapan kita positif. Okey, kurungan kita positif. Jawapan akan jadi negatif. So, akan jadi negatif 3. Ni akan jadi negatif 3. Gitu. Okay. Kotak kurungan positif, jawapan akhir negatif. Dan F asal negatif, jadilah positif 7. Itu jawapan dia. Okay. Inilah cara untuk buat kalau ikut buku teks, gini cara dia. Okay. Okay. Seterusnya, yang ni. Jadi sini cara ni, cara kalkulator ni, cara buku teks dulu. Okay. Yang ini pula. Okay. Kalau macam ni pula, oleh sebab dia tak ada nombor di hujung dia, okay, apa operasi supaya dapat, saya copy paste macam ni kak. Ini kes special sikit. Okay. Untuk dapatkan H kuasa 2 terhasil daripada, okay, H kuasa 2 terhasil daripada H kali H. Okay. Dan yang kedua pula, ni tak payah buat. Ni tak payah buat ni, tak payah buat. Yang ini tak perlu buat. Kalau kes macam ni lah, kes yang tak ada nombor hujung tu, ni tak payah buat. Okay. Ini tak payah buat kalau kes dia tak ada di hujung tu. Yang kedua kita buat apa? Buat macam ni je. Okay. Untuk dapatkan 8H, okay, untuk dapatkan 8H, 8H, hanyalah dia 8 kali H. Okay. Kita cuma ada yang warna biru, okay, warna biru dan juga yang warna merah sahaja. Bila kes macam ni, tak perlu buat mesti tak silang tadi, buat gini lah. Okay. Yang biru, yang merah saja. Okay. Di sini kita tengok. Yang sama sini adalah huruf H di sini, H di sini. So, langkah kerja kita, terus buat macam ni. Terus buat macam ni. Okay. Yang sama, letak di tepi. H. Okay. Untuk yang sama H, okay, kita keluarkan. Okay. Ni ada H. Satu sama. Okay. Yang sama ini, letak kat luar. H gitu. Okay. Yang biru, dah keluarkan H, dalam tinggal H sahaja. Yang biru. Okay. Yang merah pula, dah keluarkan H, tinggal 8 sahaja. Gitu. Simbol ikut. Simbol ikut soalan. Okay, tolak ni ikut simbol soalan. Tolak. 8 ni ikut yang dalam tu lah. Gitu. Tapi tak ada. Sekali lah. Kosong. Satu markah.
Lepas tu untuk yang hash hitam tu, okey. Untuk yang hash hitam tu, kita hanya ambil hash sama dengan kosong je. Siap itu. Untuk hitam. Okey, untuk yang ni pula, okey. Untuk yang ni pula, hash tolak 8, okey, sama dengan kosong. Ini yang kedua. Lepas tu, untuk hash sahaja, ni tak payah dah, okey. Untuk hash sahaja, okey, untuk hash sahaja, kita pindahkan 8, okey, kita pindahkan 8. Okey, asal positif jadi asal negatif jadilah positif 8. Last kali. Gitu. Dia lebih pendek lah jawapan dia. Untuk kes yang macam ni. Okey, untuk kes yang ada huruf H sahaja, langkah kerja kita hanyalah macam ini sahaja. Dia lebih pendek sikit. Okey, ini bentuk yang ada H. Okay. Yang ini pula bentuk di mana dia cuma ada yang kuasa 2, yang biru, dan dia cuma ada yang pink sahaja. Ini pun bentuk special juga. Yang tadi ada huruf H dengan okey, yang tadi ada huruf biru dengan merah. Tapi ini biru dengan pink saja. Untuk biru dengan pink cara sama macam ni, special macam nilah. Cara sama macam ni special. Okey. Untuk dapatkan H kuasa 2, H. Untuk dapatkan 36 yang pink tu. 36 pink tu. Okay. Untuk dapatkan 36, dia terhasil daripada 1 kali 36. Okay. 36 juga terhasil daripada 2 kali 18. 2 kali 18. 36 juga. Okay. 36 juga terhasil daripada 4 kali 9. Dapat 36 juga. Okey. Dan H kuasa, okey, 36 juga boleh terhasil daripada 6 kali 6. 6 kali 6. 6 kali 6. Okey. Alright. Nak pilih yang mana? Okey. Untuk kes macam ni, kalau ada dua nombor gini saja, kita pilih yang mana ada yang sama je. Ambil yang ni. Ada 6 ni. So, kiri kita ada H. Kanan kita ada 6. Kanan kita ada 6. So, ini case yang special macam ni. Okay, apa kita kena buat? Okay, caranya adalah, ni tak perlu. Hanya perlu buat H dengan 6 2 kali. H dengan 6, H dengan 6. Macam ni. Cuma beza dia adalah, satu kita akan buat operasi tambah, satu operasi tolak. Gitu. Ini kes bentuk macam ni. So yang pertama adalah H tambah 6 sama dengan kosong. Tu yang pertama. Yang kedua, H tolak 6 sama dengan kosong. Yang kedua. Dan jawapan kita pun ada dua lah. Yang pertama, H-nya asalnya tambah 6, dipindahkan, jadilah tolak 6. Okey, asalnya itu jadilah tolak 6. Ini kes yang pertama. Tolak 6. Okey, yang kedua, komakan. Okey, yang kedua, H tolak 6 dah kita pindahkan, jadilah kalau H sahaja akan menjadi tambah 6. Kalau H sahaja, jadilah tambah 6. So, ada dua jawapan. Satu tambah, satu tolak. Ini kes melibatkan kuasa dengan angka sahaja. Ini melibatkan kuasa dan huruf. Bentuk gini. Ini melibatkan kuasa dengan angka sahaja. Tu beza dia lah. Ini melibatkan angka dengan huruf. Caranya buat macam ni. Okay, yang ini pula, ini kuasa dengan huruf. Ini pula melibatkan angka dan kuasa. Tu langkah kerja dia. Ini angka kuasa. Okay. Ini pula angka dengan huruf. Langkah kerja dia sedikit berlainan lah. Tapi benda yang sama. Okay, ini langkah kerja kalau angka huruf. Ini langkah kerja kalau angka dengan kuasa, dengan nombor kuasa dengan angka. Okey. Bentuk gini pula. Bentuk begini pula
Nak buat macam ni boleh, tapi dia agak ambil masa lah. Okay, so untuk kes yang macam ni, dia benda sama, dia ada kuasa, okay, dia ada huruf, dan dia ada angka saja. Kalau kes macam ni, nak buat bentuk begini boleh, tapi sangat sukar dan ambil masa. Sebab apa? Sebab kita tak boleh ambil direct. Okay, ni sama juga. Ni ada kuasa. Okay, ada kuasa. Sambil semua kali. Okay, ada kuasa. Ini ada huruf. Ini ada huruf saja. Dan ini ada angka saja. Okay, kalau kes macam ni, yang banyak, okay, yang mana di depan itu bukan M. Dia ada 4, 3, 2. Yang tadi semua depan semua satu kan. H kuasa 2, F kuasa 2, D kuasa 2. Boleh buat gini, senang. Tapi untuk kes macam ni, kes macam ni, saya mencadangkan awak buat guna kalkulator. Okay, macam cara dia, macam ni. Langkah pertama, kita kenal pasti. Okay, langkah pertama, kita kenal pasti huruf ABC. Apa benda tu? Okay, ni macam ni . Okay. Kita ada huruf A, huruf B, huruf C. Ni step dia lah . Tapi ini dalam exam ni tidak perlu tunjuk. Hanya tahu cara guna. Okay, ni step pertama buat macam ni. Kenal pasti huruf ABC. A ni merujuk kotak biru. A merujuk kotak biru di mana kita nampak A tu nampak huruf 4. B ni kotak merah. B kotak merah, kita nampak huruf 3. B 3. Dan C ni kotak pink. Kotak pink cuma nampak simbol tolak, simbol negatif sini. Gitu. Okay. Lepas tu, kita guna kalkulator. Kalau kalkulator dia lama begini, okay, kalkulator begini, okay. So kita guna kalkulator, okay, kalkulator, mana kotak dia? Okay, kita guna, okay, ni, kita guna kalkulator, untuk dapatkan jawapan. Guna kalkulator untuk dapatkan jawapan dulu. Okay, untuk dapatkan jawapan dahulu. Ini cara step lah. Ini cara kita guna dalam exam nanti lah. Kita buat gini, kita guna kalkulator untuk dapatkan jawapan terlebih dahulu. Okey, guna kalkulator untuk dapatkan jawapan terlebih dahulu. Okey, caranya ialah kalau kita jadi lama tu awak tekan mod 3 kali. Mod 3 kali. Kalau kita yang putih yang switch tu, awak tekan menu. Kita putih, awak tekan menu lah. Okay. Kalau kita putih, awak tekan menu. Okay. Kalau kita lama ni, tekan mod 3 kali. Macam ni. Okay. Mod. 3 kali. Nampak EQN. Okay. Tekan EQN. Okay. Tekan EQN. Okay. EQN. Okay. Tekan EQN. Nombor 1. Tekan nombor 1. Dia akan tunjuk pada awak pada nanti. Okay. Tekan nombor 1. Dia tunjuk macam ni. Unknown. Dia tunjuk unknown, okay. Awak tekan sebelah kanan. Okay, tekan menu sebelah kanan. Tekan menu kanan. Okay, tekan menu kanan, cari dia ada tulis degree. Dia tulis degree. Macam ni ya. Okay, tekan menu sebelah kanan ni, degree. Okay, nampak degree. Dia tanya degree berapa? 2 ke 3? Oleh sebab kita ni asas 2, kita ni yang biru tu kuasa 2. Okay, tekan degree 2. Okay, tekan degree 2. Okay. Dia minta A. A berapa dia kata? A berapa dia kata? Okay, ikut yang biru kotak atas tu. Dia tanya A berapa? Okay, ikut yang kotak atas tu. Dia minta A pada kita. Okay, so maksud kita tekan 4, tekan sama dengan. Dia minta B pula apa dia? Yang merah, tekan 3 sama dengan. Dia minta C pula apa dia? Okay, kita masukkan negatif 10 sama dengan. Tekan gitu. Okay, ini cara guna kalkulator. Dia minta A, dia minta A, tekanlah. Okay, dia minta A, ikut kotak A tu. Okay, so dia minta A, tekan 4 sama dengan. Dia minta B, yang merah tu, tekan sama dengan. Dia minta C, yang pink tu, tekan sama dengan. Kita masukkan. Dia minta A, masukkan 4 sama dengan.
Dia minta B 3 sama dengan, dia minta C negatif 10 sama dengan. Okey, dapat dua jawapan. Dapat dia bagi ni, okey dia bagi. Okey, kita akan bagi pada kita dua jawapan. Okey, kita akan bagi kalkulator beri dua jawapan. Okey, iaitu yang pertama dia bagi X1. Dia bagi X1. Okey, dia bagi jawapan 1.25. Okey, dia bagi jawapan 1.25. Okey. Tekan shift. Tekan shift, tekan ABC. ABC. Ni lah. Tekan ni, tekan shift atas ni, tekan ABC ni. Dapatkan jawapan bentuk pecahan tak wajar. Dapat jawapannya ialah 5/4. Dapat jawapan 5/4. Gini. 5/4. Yang kedua, tekan sama dengan lagi, dapat pula negatif 2. Okay, yang kedua akan okey. Dia akan bagi yang kedua, dia bagi X2 berikutnya ialah dia bagi jawapannya ialah negatif 2. Negatif 2 dia bagi jawapan. Okey, dia bagi dua jawapan. Ini adalah jawapan. Okey, ini adalah jawapan. So, untuk buat jalan kerja yang betul, sorry. Okey, untuk buat jalan kerja yang betul, okey, untuk jalan kerja yang betul macam inilah. Okey. Ini kita buat dapatkan jawapan dahulu ni. Okey, so untuk jalan kerja yang betul macam inilah kita buat. Ini maksudnya kita curi, kita shortcut ni. So, jalan kerja yang betul saya buat macam inilah. Okey, jalan kerja betul. Jalan kerja yang betul. Okey. Tak tulisan dia. Macam ni. Okey, so langkah pertama sama ni. Okey, ni soalan dia. Ini soalan dia. Okey, ni soalan dia. Okey, langkah kerja kita adalah inilah jawapan. Okey, inilah jawapan. Kita ambil untuk pecahan tak wajar gini. Dan dia bagi ni. Okey. Inilah jawapan. Okey, ingat. Soalan kata M mesti guna M. Kalau guna X, hilang markah. Jangan ikut jawapan kita. Okey? Ikut soalan kita. Kalau M, M. Okey. Yang pertama, yang kedua. Okey, sebelum tulis jawapan ni, pastikan. Okey, sebelum tulis jawapan ni, pastikan. Okey, pastikan ada kurungan 2. Okey. Kurungan yang pertama, kalau ada pecahan, yang pecahan tu, yang di bawah tu, letak tepi huruf. Jadilah 4M. Jawapan positif, kurungan negatif. Gitu. Untuk kotak depan. Ni kotak belakang. Okay, dua jawapan. Okay. Ni kotak belakang, ni kotak depan. Okay. So, untuk kotak belakang pula, tak ada pecahan, senang. M, jawapan negatif, kurungan kali positif, 2. Tutup kurungan, pastikan hujungnya tulis sama kosong. Ini ialah jalan kerja sepatutnya kita buat. Okey, ini kerja dia. Okey, inilah jalan kerja untuk soalan ini. Okey, dia panjang ni. Ini kita gunakan untuk dapatkan jawapan terlebih dahulu. Okey, cara dia tekan mod 3 kali. EQN nombor 1, kemudian tekan menu sebelah kanan, cari perkataan degree, pilih nombor 2. Itu kalau kata dia lama. Okay. Kalau kata jenis baru, next switch tu, okay, awak tekan menu, okay, awak tekan menu, okay, kata jenis ni, awak tekan menu, okay, kat sini awak cari equation, hanya bawah ni. Nampak huruf A tu kan? Okay, awak tekan je ni, okay, ni bawah ni, nampak equation ni, okay, tekan A. A nak? Okay. Dia akan minta pada awak pula. Simultaneous ke, polynomial ke, solver ke. Okey. Awak tekan yang polynomial. F2. Ni kata saya lah. F2. Okey. Dia minta degree apa? Degree 2. Okey. Masuk degree 2. Okey. Masukkan. Yang pertama tu 4. Okey. Tekan 4 sama dengan. Okey. Kemudian tekan 3 sama dengan. Hujung tu negatif 10. Masukkan negatif 10 sama dengan. Sama dengan apa? Okey. Tekan solve. Ini kata saya. Okey. Tekan solve. Sini. Okey, yang pertama 5/4. Yang kedua ialah negatif 2. Ada dua jawapan. Ini kata saya lah. Bukan kata switch awak tu sama. Awak tekan menu.
Okay, cari equation. Biasanya dia A yang A tu. Kemudian tekan polinomial. Polinomial, pilih degree 2. Saya tak ada kata Swiss tu. Jadi saya tak boleh tunjuk lah. Okay, ini kita jenis lama tu lah. Cara gini. Okay. Kalau nak buat bentuk gini. Bentuk macam ni kan. Boleh buat bentuk ni. Kalau bentuk gini. Okay, so bentuk macam ni. Ini bentuk dia. Okey, yang kita guna huruf M. Okey, satunya ialah kita ada 4M. Satu lagi adalah M sahaja. Gini. Kurungan sebaris. Darat silang. Okey, yang ini letak 5. Ini letak 2. Okey, darat silang. Okey, darat silang. Sekejap ya, darat silang. Saya ambil ni. Show you. Sekejap ya, saya darat silang. Sebabnya ni, sekejap ni. Okey, darat silang sama macam biasa, darat silang. Ni, darat silang. Okey, 4 kali 5 dapat 20M. Dapat 20M. Okey, M kali 2 dapat 2M. 2M. Okey, kurungan kita. Yang ini tolak, ini tambah. Tambah. So, 20 tolak dengan, okey, 20 tolak dengan, ini dapat 18. Sekejap ya, takut siap tulis. Okey, ni 2 sorry ya. 2 sini. Okay, 5 sini. Okay, so ni darat dapat 8. Okay, ni darat dapat 5. 5. Okay. So ini tolak. Tolak. Okay, ini tambah. Okay, 4 kali 2 dapat 8. M kali 5 dapat 5. Okay, untuk dapat dia positif, ini tambah, ini tolak. Okey, tambah tolak. So ini akan dapat positif. Okey, ini akan dapat positif 3M. Ini akan dapat negatif 10. Ini akan dapat negatif 10. Okey, ini pula akan dapat positif 4M. Okey, benda samalah. So bila daratkan sebaris. 4M tolak 5, M tambah 2. So cuma yang ini agak suka cari yang ni. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan ada 4M. Sebab apa gini? Okey. Kenapa susah? Sebabnya ialah macam ni kita buat. Okey, kenapa kita tak gunakan bentuk yang macam ni? Kerana untuk dapatkan 4M. Ini kenapa kita tak boleh. Okey. Untuk dapatkan 4M, kita boleh hasilkan daripada 4M kuasa 2. Okey, 4M kuasa 2. Kita boleh dapat daripada 1 kali 4. 1 kali 4. Okey, ataupun 2 kali 2. Ada 2 nombor. Okey, 2 kali 2. Okey, kemudian untuk dapatkan 10 pula, boleh dapat daripada 1 kali 10. 1 kali 10 dengan 2 kali 5. So, kita ada banyak kombinasi. Okey, so nak pilih yang mana satu? 1, 4 dengan 1, 10 ke, 1, 4, 2, 5 ke, ataupun 2, 2 dengan 1, 10 ke, 2, 2 dengan 1, 2. Tak tahu, susah, sukar. That's why kita gunakan kaedah kalkulator lah, lebih cepat. Okay, so maksudnya kat sini ialah cara, cara sini adalah cara ini, kotak ni hanya sesuai digunakan kalau di depannya tidak ada angka. Contoh F sahaja. Okay, D saja. Sesuai guna cara ni. Tapi kalau depan dia ada nombor macam ni, better guna kalkulator. Okay, yang wajib tunjuk ini je lah. Ini semua ni, ini semua ni tidak ada markah ni. Yang ada markah yang ni. Yang ini markah pertama. Ini markah pertama. Sorry. Ini markah yang kedua. Dan ini markah yang ketiga dan keempat. Itu je. Okay.
Satu lagi. Satu lagi. Ada murid dia buat silap. Okay. So dia buat silap, tolong elakkan. Okay. Sebab ada murid dia buat silap, menyebabkan dia hilang makan langsung. Jadi saya tanda dulu. Okey, elakkan. Ni, okey, elakkan sebab apa? Markah akan hilang. Elakkan apa? Okey, yang pertama sekali, okey, ada beberapa kesalahan lah yang sering pelajar buat. Okey, contoh pelajar buat gini. Sebab macam ni, just delay dulu. Okey, kesalahan 1. Yang sering murid buat. Okey, kesalahan 2. Kesalahan 3. Okey, yang pertama sekali ialah ni working kita. Ni working kita. Okey, kita gunakan kita dapat jawapan. Kan kita bagi macam ni. Okey, kita bagi jawapan macam ni. Alright, so lepas gini, ambil pecahan tak wajar tu. Macam ni. Okey, kita pun tulis macam ni. Tulis X. Okey, kita tulis 4X. Okey, tolak 5 dengan X tambah 2. Kita pun bagi jawapan. X yang pertama, ini gunakan kita, ialah gini. Kalau buat macam ni, walaupun jawapan tu betul, yang ini markahnya kosong. Ni bukan kosong. Walaupun dia betul. Kenapa jadi begitu? Kerana soalan kata M. Okey, tapi jawapan kita X tak sama. That's why hilang markah. Soalan kata M tapi kita bagi X sebab kita guna kalkulator. Itu sebab dia. Kenapa dapat kosong? Kes ini. Walaupun dia betul semua tapi markah dapat kosong kerana kes ini. Soalan kata huruf M tapi kita bagi huruf X. Kita guna jawapan kalkulator. Kosong markah. Okey. Kesalahan yang kedua macam ni. Dia bagi bentuk ini. Kesalahan kedua. Okey, kesalahan kedua. Okey. Dia buat macam ni. Okey, dia bagi sini. Okey, dia nampak huruf M. Okey, dia buat M lah. Okey, dia buat huruf M. Tak apa. Huruf M dia buat. Dia tak guna X lah. Dia guna M. Okay, dia guna huruf M. Okay, M sini dan M sini guna. M. Okey. Guna huruf M. Macam ni. Dia pun dia buat macam ni. Dia buat sini. Dia buat. Okey, dia buat gitu. Dia buat macam ni. M. Okay, jawapan positif. Ini dia buat negatif. Negatif 5/4. Ini 2 gini. Dia buat M juga sama. Okey. Dia buat macam ni. Tapi dalam ini adanya pecahan. Buat gitu. Pecahan. So kalau macam ni pun sama juga. Kalau kes macam ni. Dia akan dapat jawapan begini. Dapat jawapan bentuk macam ni. Dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Hanya dapat markah. Okey. Hanya dapat markah ke sini. Dia buat macam tu. Okey. Ctrl C. Dapat markah macam ni je. Okey. Hanya dapat markah satu saja dekat satu jawapan je. Macam ni. Tak dapat markah penuh. Kenapa tak dapat markah penuh? Kerana dalam kurungan tidak boleh ada bentuk pecahan. Okey. Selanjutnya adalah dalam kurungan. Okey, dalam kurungan tidak boleh pecahan. Okey, tak boleh. Okey. Ada pecahan tak boleh. Okey, dia tak boleh gitu. Ini kesalahan yang kedua yang kita buat. Kalau buat macam ni, markah 4 dapat 2 je. Rugi jugalah sebab kita betul. Jawapan kita betul tapi tak dapat markah penuh. Kerana apa? Kerana kes kita salah kat atas tu. Okey, kesalahan yang ketiga, dia buat macam ni. Dia buat macam ni sama. Kesalahan ketiga, dia buat macam ni. Tetapi dia buat ni. Gini dan dia buat gini. Okey, dia gunakan kita, dia bagi jawapan dia buat kurungan gini. Kalau kes macam ni pula apa jadi? Yang ini tak ada markah. Okay. Ini apa saja? Kesalahan adalah dia buat jawapan, dia buat sebelum jalan kerja. Jawapan dia buat sebelum, jawapan dia buat di tengah. Jawapan buat di tengah. Ini tak boleh. Jawapan mesti yang paling hujung sekali. Inilah kesalahan-kesalahan yang biasa murid lakukan. So awak turut elakkan. Kalau buat macam ni, markah dapat 2, begini 2, begini 1 saja.
So pastikan mula-mula sekali lah bentuk yang kedua mesti ada kurungan dulu, 3 ucapan. Okey, faham tak? Inilah kesalahan kita kena elakkan yang berkata ramai murid hilang markah bukan sebab tak pandai tetapi sebab kecuaian. So elakkan kecuaian, okey. Elakkan kecuaian, pastikan tulis jawapan dahulu, jalan kerja dulu, kurungan dulu, baru jawapan. Dan jawapan pastikan ikut apa yang soalan beri. Bukan ikut kalkulator sebab kalkulator akan sentiasa berikan jawapan huruf F, huruf X. Tapi awak punya jawapan mesti ikut kehendak soalan. Soalan kata huruf M, wajib M. Okey, terbalik silap soalannya, silap je, hilang markah, free ya. Okay, so jawapan pastikan ikut kehendak soalan. Bukan ikut apa yang kita dapat dari kalkulator. Okay. So soalan ni, macam ni ya. Misal macam ni, langkah pertama macam ni. Copy paste jap. Okay, langkah pertama buat macam ni. Okay, ini letak kat tepi ya. Maksudnya dia tak tunjuk. Okay, kat sini tunjuk ni. Okay, so A dia 2. B dia 3. C dia 9. Kan kita mod 3 kali EQS semua ni. Okay, masukkan A dia. A dia 2. B dia 3. C dia 9. Okay, kan kita ni. Okay, mod 2 kali, 3 kali. EQN nombor 1. Okay, tekan menu sebelah kanan. Degree 2. Okey, masuk A dia. 2 sama dengan 3 sama dengan C dia -9 sama dengan. Okey, dapat jawapan. 1.5. Okey, 1.5. Tekan shift, tekan ABC. Shift ABC dapatkan 3/2. Dapat jawapan 3/2. Okey, 3/2. Yang kedua dapat jawapan, okey, tekan sama dengan -3. Jawapan dia adalah, yang kedua adalah -3. Okay, itu jawapan yang kedua. Okay, langkah kerja sama, cuma bezanya dekat jawapannya lah. Okay, so yang tu. Okay, dapat gitu. Okay, tekan saya nak jimat ruang. Okay, A, B, C. Okay, gitu. So working kita ialah langkah pertama tulis begini dulu. Okay. Yang bentuk pecahan, bentuk kurungan dulu. Okay. Pastikan buat jawapan dahulu. Okay, jawapan dahulu. Macam ni. Okay, kotak pertama kita ialah kotak jawapan kita tu. So, ada pecahan yang bawah letak tepi. 2M. Jawapan positif, sini negatif. Dengan 3 di atas, tutup. Yang kedua, okay, M. Okay, jawapan negatif, sini positif. Dengan 3, tutup. Pastikan sama dengan kosong. Nampak begini, dapat markah. Kemudian terus tulis jawapan kita. Jawapan kita, okay, yang pertama adalah M kita. M kita, sorry. Okay, M kita sama dengan, yang jadilah 3/2. M kita yang pertama ialah 3/2. Okay, 3/2. Dan M kita yang kedua ialah -3. Gitu. Okey, dapat markah. Okey, ni yang pertama. Okey, ni yang kedua. Ni yang ketiga lah. Tu markah kita. Terbalik, kosong markah. Okey, settle. Okay, ingat So, clue dia ialah kalau depan ni ada nombor, better guna cara macam ni. Lebih selamat dan lebih cepat lah. Daripada kena buat macam ni, kita agak sukar nak mencari apa nombor yang kombinasi sesuai. Okay, alright. Okay, kalau macam ni, contohlah kalau macam ni ya. Okay, saya ambil contoh sikit. Yang bahagian atas ni, nak gunakan kereta, boleh tak ni? Boleh juga. Okay. Oh, ni dah lagi tadi, tarik balik. Okay, tarik balik ni. Okay, yang atas ni, nak guna kereta boleh tak? Boleh. Contoh.
Okey, contoh nak guna kereta. Okey, untuk yang ini. Okey, untuk yang ni guna kereta cara sama. Okey, cuma beza dia ialah kat sini untuk yang di sini. Okey, kalau gunakan kereta A dia ialah 1. Tak ada huruf 1. Okey, yang ini kalau nak gunakan kereta, okey. A dia, okey, untuk yang ni, okey, satu soalan ni, A dia ialah tak ada angka, 1. B dia negatif 4. Okey, masukkan negatif 4. Dan C dia negatif 21. Negatif 21. Okey, kan kereta. A dia masukkan 1 sama dengan negatif 4 sama dengan 1 sama dengan. Okey, dapat jawapan. Yang pertama 7, yang kedua negatif 3. Sama benda dia. Okey, cuma beza dia lah kita gunakan kereta. Tu je. Okey, dan jawapan kita tak kisah mana dulu. Nak buat yang ni dulu ke, yang ni dulu tak kisah. Yang penting ada 2 jawapan. 1, 7, 1, 3. Di mana dulu tak ada hal. Nak buat F7, F3 dulu pun tak ada hal. Yang penting ada 2 kurungan. Okey, hijau pink, hijau purple. Mana dulu tak kisah. Okey, kalkulator akan selalu bagi yang positif dulu. Nah, jawapan dia bagi jawapan yang 7 dulu. Tapi kita buat tadi yang 7 kemudian kan, tak ada hal. Yang mana dulu tak ada hal, yang penting ada 2 jawapan. Satu adalah X7, satu lagi adalah X negatif 3. Mana dulu tak kisah. Okey, alright. Okey, ini kalau guna kalkulator. Okey, kita pergi berikutnya. Kalau soalan yang berbentuk begini. Okey, inilah bentuk yang ni. Yang besar sikit. Okey, yang tadi soalan bagi direct. Dia buat apa? Dia buat hujung kosong lah. Okay, yang ini tak buat hujung kosong. Kalau kes macam ni, langkah pertama mesti tulis ini dulu. Kena buat gini dulu, langkah pertama. Selagi tak buat macam ni, memang tak boleh cari punca. Okey, bentuk pertama, dia ada kurungan. Ingat, bila ada kurungan, kita kena kembangkan dulu. So, langkah dia, yang pertama sekali kita buat, kembangkan dulu. Okey, 3N kali N, jadilah 33N. 3N darab 2N, jadilah negatif 6N kuasa 2. N kuasa 2. Okey, lepas tu 15 ni terpusat pindah terus. Okey, 15 sama dengan 15. Itu langkah pertama. Kita kembangkan dulu kurungan tersebut, jadikan bentuk gitu. Langkah kedua, okey. Ini ialah yang ada kuasa. Ini yang ada nombor saja. Ini yang ada angka saja. Okey, bentuk am yang ada kuasa. Okey, yang ada huruf, yang ada angka saja. Dia mesti susun macam ni. Mesti susun dan mesti buat ujungnya adalah sama dengan kosong. Inilah bentuk am. Langkah pertama kena buat macam ni. Selagi tak buat, tak ada markah. So, oleh sebab yang AI kuasa 2 tu mesti positif. So, untuk kes ini, maka yang di kanan, di kiri ni kena pindah ke kiri. Gini. Supaya yang biru kekal jadi positif. So, bila pindah begini, 6N pindah ke kanan, jadilah positif 6N. Jadilah positif 6N. 3/3 pindah, jadilah negatif 3/3. Jadilah negatif 3/3. Kenapa negatif? Sebab dia melepasi sama dengan. Yang 15 ni kekal positif. Sebab apa? Sebab kita hanya anjak dia ke belakang sahaja. Ini masih kekal positif 15 sebab kita hanya anjak belakang. So bila semua pindah, yang di kiri sama dengan kosong. Gitu. Okey, so nampak macam ni, barulah dapat markah yang pertama. Berjaya terima bentuk am, ini markah yang pertama. 1 markah. Okey. Sampai sini, kita jangan buang masa. Kita manfaatkan kereta dengan cara yang ni. Kan, macam ni tadi. Kita gunakan kereta yang ni. Kenal pasti dia, ABC ni apa. Okey, daripada maklumat ni, kita tengok ABC dia. Jadi tak payah tunjuk dah. Tak payah tunjuk. Cuma
Bagi tahu cara je lah. Okay, ni tak payah tunjuk sebenarnya. Tak payah tunjuk. A dia ialah 6. B dia ialah negatif 33. C dia 15. So, kita guna kereta untuk dapatkan jawapan dahulu. So, kalau kita macam ni, mod 3 kali, EQN nombor 1, tekan menu, cari degree 2, okay, masuk A. 6 sama dengan negatif 33 sama dengan, dan negatif 15 sama dengan. Dapat 2 jawapan. Oh yo. Cek dah, takut silap. 6, 3, negatif 15. Okay. Oh, jawab soal-soal silap lah. Sekejap saya cek balik. Soal-soal silap. Sekejap ya, saya cekkan kita sekejap. Ya, betul lah. 6. Okay, ni sini positif 15, positif 15. Bukan negatif 15, positif 15. Okay, dapat jawapan. Okay, dapat jawapan. 5. Okay. Ingat selepas ni, pastikan ada 2 kurungan ni dulu. Okay, kita skip dulu ni. Soalan kosong. Jawapan kita. Okay, yang pertama kita ikut soalan. N kita yang pertama ialah 5. Walaupun kalkulator bagi X, kita jawab ikut soalan. Okay, X kira gini. Okay, 5 sama dengan dapat gini. 0.5 tekan shift ABC. Shift ABC. Dapat jawapan 1/2. Ada 2 jawapan. Satu ialah N sini. Satu lagi jawapan ialah N sama dengan 1/2. Kita akan ada 2 jawapan. Okay. Okey, 1/2. Okey, 2 jawapan. Ini jawapan akhir. Yang ini hanya akan dapat markah kalau kurungan ini betul. So, kurungan pertama. Kita kata N5. Maka kurungan kita jadi N tolak 5. Jawapan positif. Okey, jawapan positif. Kurungan negatif. Yang kedua yang ni. Okey. Ada pecahan yang di bawah letak tepi huruf 2N. Jawapan positif jadilah negatif 1. Gitu. Nampak macam ni, dapatlah markah yang kedua. Okay, ni dapat ini, markah yang ketiga dan juga yang keempat. Ini langkah kerja kita. Ini untuk yang biru dan ini untuk yang hijau, yang purple. Gitu. Okay, itu ya langkah kerja soalan. Tetapi, lagi sekali, tetapi kena ingat. Tadi saya kata, awal tadi saya kata apa tau? Awal saya kata, yang ini kena A kena sentiasa positif. Yang pertama saya kata. Yang kedua kena sebutan termudah. 2. So dekat sini, walaupun dah betul semua sebenarnya, tapi kita masih lagi kosong markas ni. Kenapa? Sebabnya ialah, ingat, yang di sini penting, bila darab mesti sama. Okay. Bila darab mesti sama dengan bentuk am. Sama dengan bentuk am. Itu syarat dia. Yang ini bila darabkan mesti dapat sama macam bentuk am. Sedangkan ini N kali 2N hanya dapat 2N kuasa 2 je. Sedangkan am kita 6N. Ini bermaksud nombor ini kena permudahkan dulu. So, N kali 2N dapat 2N. Ini jadi 2N. Okay, 2N. Kalau N jadi 2, maksud nombor semua ni bahagi 3. So, 6N kuasa 2 bahagi 3 dapatlah 2N. Okay, 2N. 3/3 bahagi 3 dapatlah 11. 15 bahagi 3 dapatlah 5. Yang ini. Yang ini wajib tunjuk tetapi dia tak ada markah. Dia wajib tunjuk tapi dia tak ada markah. Tak tunjuk yang ini, yang jawapan akhir tu tak ada markah. Yang ini wajib tunjuk tetapi dia tiada markah. Okay, so yang markah dia atas ni, gini.
Kalau kita buat macam ni lah contoh. Ni nilai dia tadi, sekecilkan sikit. Okey. Kalau kita buat macam ni. Okay, so tak tepi sini lah. Boleh lah. Di sini. Okay, kita buat macam ni ya. Kalau kita buat macam ni. Kita buat yang ini. Okay, kita buat yang ini. Kita buat yang ini. Ini. Okay, kalau kita buat macam ni. Markah kita kat mana dapat? Okay, ini dapat markah 1. 1 markah. Okay. Yang hujung bawah ni, dia akan buat macam ni. Dia akan buat simbol, dia tarik macam ni. Macam ni. Hanya akan dapat markah macam ni. Hanya akan dapat markah macam ni. 1 markah saja. Sebab apa 1 markah saja? Kerana jawapan kita, kurungan kita sepatutnya, bila nombor ni, bila darab, sepatutnya wajib dapat sama dengan atas. Sedangkan ini, bila darab, hanya dapat 2n kuasa 2. Tapi sini, 6n kuasa 2. Tak sama. Bila tak sama, tak boleh dapat markah penuh. So, kalau kita buat macam ni, kita tak permudahkan, hanya dapat 3 markah sahaja. Bukan 4. So, pastikan ianya dipermudahkan. Baru dapat markah penuh. So, ini pun satu lagi kesalahan yang sering murid buat. Yang mana dia pandai. Sebab apa dia pandai? Dia gunakan kereta. Tapi dia terlupa tentang konsep yang perlu dijawab. Okay? So, hati-hati di sana. Pastikan gitu. Okay, yang ni pula. Bila ada pecahan, pastikan hilang pecahan. So, apa kita kena buat? Yang P tu darab 2 dan ini. Langkah pertama kita buat tu. Hilangkan pecahan. Buat dia dulu. So, apa jadi? Apa jadi kat situ? P kali P dapat P kuasa 2. P kali 2 dapat 2P. Okay, yang kiri bila dah semua hilangkan P, 3 saja. Okay, step pertama. Ini yang kuasa. Ini yang angka sahaja dan ini pula yang nombor sahaja. Nombor sahaja. Okey, ingat langkah kedua ialah pastikan semuanya bentuk am. Ini belum bentuk am sebab 3 kat kanan. Pindahkan 3 tu dulu, maka jadilah macam ni. Okey, pindahkan 3. Copy paste jap, nak jimat masa. Pindahkan 3. Dapat macam ni. So, dapat macam ni. Okay, so P sahaja kuasa 2. Okay, tambah 2P. Kemudian 3 bila pindah, tolak 3. Okay, tolak 3. Nampak begini? 1 markah dapat. Lepas tu apa kita nak buat? Kita manfaatkan kalkulator, dapatkan jawapan. Okay, untuk kes ini, A dia adalah 1. B dia adalah positif 2. C dia adalah negatif 3. Untuk kes yang ini kes dia. Okay, kalkulator kita masukkan mod 3 kali. EQN nombor 1. Degree 2. A1. B2. C negatif 3. Okay, dapat jawapan. Yang pertama 1. Ni. Okay. Yang pertama 1. Okay, soalan kata P, kita P lah. Jangan ikut. Kalau kita X, P. Okay, yang pertama 1 dia kata. Yang kedua dia kata negatif 3. Yang kedua dia kata negatif 3. Okay, so pastikan sebelum jawapan, dapatkan kurungan. Okay, kurungan pertama ialah P tolak 1. Kurungan kedua ialah P tambah 3. Sama dengan 0. P tambah 3 sama dengan 0. Ini dapat markah yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua dan ini yang ketiga, 4. Okay. So soalan huruf ikut soalan. Kalau buat huruf X ikut kalkulator, hilang markah percuma je. Gini. Jawapan negatif, kurungan positif.
Gitu. Okay, right? Okay, settle. Okay. Kalau kita buat macam ni, copy paste lah. Copy paste lah. Kalau kita buat macam ni, contoh jawapan kita buat macam ni. Okay, kita buat macam ni. Okay, kita buat macam ni. Okay, ni macam ni. 1 markah dapat. Gini. 1 markah dapat. Kemudian kita buat macam ni. Kita gunakan itu. Kita bagi jawapan dulu. Macam ni, bagi jawapan dulu. Baru kita buat kurungan ni. Kalau kes macam ni, apa markah kita? Markah kita lah dekat jawapan tu tiada markah. Dekat jawapan tak ada markah, kosong. So, 2 markah dia dapat. Sebab apa? Sebab kita terbalik. Terbuat jawapan dulu baru working. Tak boleh. Okay. Kalau kita buat macam ni, contohnya. Kita buat macam ni. Soal kita P. Tapi kita bagi P gitu, kita buat macam ni. Okay. Tapi kat sini kita buat macam ni pula. Okay, kita bagi jawapan X. Macam ni kita buat. Kita guna jawapan kalkulator contohnya. Kita guna huruf X. Kita ikut kata betul-betul. Kita kata X1 dia bagi. Okay, X1 dia bagi. X2 dia bagi. Kita ikut jawapan yang cakap kita bagi itulah. Macam ni ya. Sini. Kita ada sini X1, X2 ni. Kita boleh ikut dia. X1, X2. Contoh. Kita guna X2. Kalau okay, macam ni pula. Berapa markah dapat? Okay. Yang ini satu. Ini markah kosong. Tak ada markah. Sebab soalan kita, okay, huruf kita mesti ikut huruf pada soalan. Kalau ikut huruf pada kita, hilang markah. So, berhati-hati. Okay. Bentuk gini pula. Ini ada kuasa. Okay. Ini ada huruf. Ini ada huruf. Ini pun ada huruf. Ini ada angka. So, tak sesuai ikut urutan juga. So, langkah pertama, oleh sebab biru positif, maka yang ini kita pindahkan kanan ke kiri supaya yang biru kekal positif. So, apa jadi? Saya nak copy paste. Okay, langkah pertama, susun. Okey, susun gitu. Okey, 2Q. Kuasa 2. Tolak 10Q. 3Q pindahkan. Tolak juga lagi dengan 3Q. Okey, 20 pindahkan jadi positif 20. Ini simbol akan bertukar selepas kita melepasi simbol sama dengan. So, hati-hati itulah. Okey, di sini masih lagi kena settlekan sebab dia bagi 2QQ ni. Selesaikan lagi. Okey, selesaikan lagi. Apa jadi? Okey. Ni salin, paste dulu. Okay, kat sini dia tak ada markah lagi. Sini belum ada markah lagi sebab belum bentuk am. Okey, simbol sama, ikut. Nombor tambahkan. Baru dah dapat markah yang pertama. Sampai sini, manfaatkan kalkulator, dapatkan ABC dia. Okey, so dekat kes ni soalan dia, ABC dia ialah, okay, A dia ialah 2. Okay, A dia ialah 2. B dia negatif 13. Dan C dia ialah positif 20. Okey, dapatkan macam ni. Manfaatkan kalkulator untuk cepatkan working kita. Okey, dapatkan jawapan untuk gini. Manfaatkan kalkulator untuk dapatkan jalan kerja kita. Okey, so kalkulator kita ni mod EQN nombor 1 degree 2. Okey, masukkan A dia 2. B dia negatif 13. Dan C dia ialah 20. Dapat 2 jawapan. Okey, yang pertama Q4. Walaupun kalau kita bagi bentuk X, pastikan kita buat, okey, pastikan kita buat kata apa? Huruf ikut soalan. Okey, copy paste dulu. Jadi saya tulis jawapan. Okey. Kalau kita boleh tulis jawapan, yang pertama ialah 4, positif. Yang kedua tekan sama dengan dapat bentuk point shift ABC 5/2. Yang kedua ialah Q dia ialah 5/2. Okey gitu. Yang ini hanya ada markah kalau atas tu ada. So tak ada pecahan Q. Jawapan positif kurungan negatif. Ada pecahan yang bawah letak tepi huruf. Atas 5 jawapan positif kurang nanti.
dapat perkara ni. Inilah markah kerja kita. Benda senang je. Cuma kena hati-hati. Okey, untuk yang ni pula, okey, yang ini adanya bentuk kuasa 2. Bila kes macam ni, kena kembangkan dulu. Maksudnya, step pertama kena kembangkan R tolak 3 ni dibuat sebanyak 2 kali. Okey, dia sambung dengan 2R sama dengan 14. Tu dia buat itu. Belum ada markah. Bila ada 2 kali, macam kita buat semalam, darab masuk sebanyak, darab masuk sebanyak, dia pas semalam, sekejap ya, skema pakai. Ni, bila ada 2 kurungan, maksudnya darab masuk sebanyak 4 kali. Okey, 2 kurungan maksudnya darab masuk 4 kali macam ni. Kena kembangkan dulu. Dia tak boleh terus direct. So, darab masuk dulu sebanyak 4 kali macam tu. Okey, tak ada markah. Dia tak ada markah, cuma kena buat. So, apa jadi kat sini? R kali R, R kuasa 2. Okey, R tolak 3, 3R. 3R tolak 3. Kemudian, negatif-negatif jadi positif 9. Okey, sambung dengan tambah 2R sama dengan 14. Itu. Kita buka kurungan semua, dapat ke ni lah. Okey, ini nombor asal. Sekarang kita dah buka semua kurungan, dapat begini. So, kita ada yang kuasa sini, biru. Kita ada yang angka saja sini, negatif 3R, negatif 3R, 2R positif. Dan kita ada yang angka saja, ada 9 dan juga adanya 14. Okey, susun. Pastikan yang biru positif. Jadi ini kekal. Ini semua kekal. Cuma kita pindahkan 14 tu ke sebelah kanan, sebelah kiri. Maka susun. Ini kita anjak ke belakang. Okey, masih kekal simbol dia. Cuma yang 14 tu dipindahkan jadi tolak 14. Bila semua pindah, kanan tinggal kosong. Cuma kat sini, ini masih ada geng. Okey, ini pun masih ada geng. Belum lagi bentuk arm. Selesaikan lagi. Takut silap. Letak atas ni sikit. Kembangkan. Kemudian ini. Kembangkan. Okey. So, takut silap. Okay, ni nak clear kita tekan shift. Tekan shift mod. Tekan nombor 3 clear. Okey. Ini kita ikut. Okey. Tolak 3 tambah 2. Dapat jawapan tolak 4. Ini kan jadi tolak 4R. Selesai ni. Okey. Ini pula tambah 9 tolak 14. Okey. Tambah 9 tolak. Okey. Tambah 9 tolak 14. Dapat jawapan. Okey. Dapat jawapan negatif 5. Hujung dapat negatif 5. Ini nampak bentuk begini, barulah dapat markah yang pertama. Selagi tak nampak yang ni, memang tidak ada markah. Ni markah pertama. Sampai sini, ABC dia. ABC dia, A dia ialah 1. B dia ialah negatif 4. C dia ialah negatif 5. Negatif 5. Okey. Gunakan kereta. Lagi sekali. Mod EQN nombor 1. Okey. Degree-nya 2. Okey. A dia 1. B dia negatif 4. C dia negatif 5. Okey. Dapat jawapan yang pertama dia dapat 5. So, R yang pertama ialah 5. Okey. Dapat jawapan. R yang pertama ialah 5. Okey, R yang pertama ialah 5. Dan R yang kedua ialah negatif 1. Okey, R yang kedua ialah negatif 1. 2 jawapan. Pastikan sebelum jawapan tu ada kurungan. Okey, ada kurungan.
R5, R tolak 5. R1 tolak 1, R tambah 1. Ada begini, baru dapat markah yang kedua. Dan ini markah yang ketiga dan yang keempat. Gitu. Inilah dia pemarkahan untuk soalan ini. Okay, sebelum bentuk am, tulislah panjang mana sekalipun, tidak ada markah langsung. Okay, settle kat situ. Okay. Ini yang biru sebab ikut color senang nak rujuk. Okay, rujuk. Tekan file apa nak rujuk. Ini yang purple. Purple. Okay, itu kalau ada bentuk gitu. Yang berikutnya, kalau ada bentuk gini, pecahan. Kalau pecahan begini, apa kena buat? Langkah pertama, darab silang. Ini darab ke sini. Okay. Ini darab ke sini. Kena buat itu dulu mula-mula. So, yang biru tu, okay, jalan kerja tak payah tunjuk. Tapi kan nak tunjuk boleh. Cuma tak nak markah ya. Okay, ni 5S. Okay, darab dengan S tolak 1. Sama dengan 6 pun darab dengan 2S tolak 1. Silangkan. Ini yang akan dapat merah. Ni yang biru. Okay, kita kembangkan. 5S kali S dapat 5S kuasa 2. 5S kali 1, negatif 5S. Sama dengan yang merah pula. Yang merah pula, 6 kali 2S, 12S. 6 kali 1, negatif 6. Okay, dah habis pecahan begini, barulah kita boleh kumpulkan ikut dia punya ada kuasa. Biru positif. Okay, ini kekal. Ini kekal sebelah kiri. Okay, yang merah tu dipindahkan ke sebelah kanan supaya jadi positif. Okay, so 12S dipindahkan, tolak 12S. 6 dipindahkan, tambah 6. Bila semua pindah, kiri kosong. Masih belum dapat markah kerana di sini adanya 2S 2 kali. Kena sekalikan saja. Okay, ini dah okey dah. Ini belum okey lagi sebab ada 2S itu. Pastikan 1 sahaja. So, clearkan. Oh sorry, clearkan gitu. Ctrl C. Okay. So, 5S kekal. Okay, so simbol sama. Ikut nombor tambah. Jadilah 17S. Gini. Begini barulah dapat markah yang pertama. Okay, begini dapat markah yang pertama. Selagi tak nampak yang ni, tak ada markah. Lepas tu dia sampai sini, manfaatkan kalkulator. Okay. Mod 3 kali, EQN nombor 1, degree 2, A dia 5, B dia negatif 17 dan C dia positif 6. Dapat jawapan. S yang pertama ialah 3. Dan S yang kedua ialah pecahan. Sama dengan dapat bentuk gini, tekan Shift ABC. 2/5. Okay, S yang kedua ialah 2/5. Positif juga. 2/5. 2/5. Okey, gitu. Tapi sebelum buat jawapan, pastikan ada 2 kurungan macam ni. Boleh dapat markah. Macam ni, okay. So, S. 3, negatif 3. 5, S. 2, negatif 2. Gitu. Dapatlah markah yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okay, gitu. Okay, untuk yang F pula, langkah pertama kena buat apa? 3 kekal. Yang kurungan tu 2 kali. 2T tolak 1. 2T tolak 1. Tu. Kemudian sama dengan 9T
tolak 6. Selesai ni dulu. Sebab dia ada nombor dan kurungan. Ni dulu. Okey. Dapatlah kat sini nanti 3 kali 2 T. Dapatlah 6 T. Dapat 6 T kat sini. 3 1. Dapat 3. Lepas tu kena selesaikan pula yang ini. Okey, ada 4. Ada 2 kurungan. Kembangkan 2 kali. Okey, 6T kali 2T. 12T kuasa 2. Step panjang tapi tak ada bakah. Kemudian 6T kali 1 dapat 6T. 3 dengan 2T dapat 6T. 3 dengan 1 dapat positif 3. Okey, sama dengan 9T. Tolak 6. Okay, sekarang kita ada yang kuasa di kiri. Ada yang huruf saja di kiri. Ada huruf juga di kanan. Ada angka saja di kiri dan di kanan. So kena kumpulkan ikut keutamaan dia. Okay, working ni semua tak ada markah. So kita kumpulkan. Yang ini kekal lah. Langkah pertama kekalkan gini. Saya kumpul dulu. Okay, 12T. Okay, yang 9T ni pindahkan. Jadilah tolak 9T. Simbol bertukar. Tolak 9T. Okey, tambah 3. 6 tu pindahkan. Jadilah tambah 6. Dan bila semua pindah, kosong di kiri. Masih belum dapat markah kerana sini ada 3 kombinasi. Sini ada 2. Masih belum am lagi. Selesaikan. Dapat jawapan dia. Yang pertama gitu. Okey, tolak, simbol sama. Nombor tambah. Dapatlah 21. T. Oh, sorry, terpadam. Okey, 21 T. Okey, yang hujung tu pula, okey, nombor simbol sama kekal, tambahkan 9. Okey, sekarang baru dapat markah yang pertama sebab bentuk am sudah betul. Cuma hati-hati sebab apa? Ini boleh dipermudahkan dengan sifar 3. Kecilkan lagi. Dia tak ada markah tapi wajib tunjuk. 3 kali 4 dapat 12. 3 kali 7 dapat 21. 3 kali 3 dapat 9. Tak ada markah tapi wajib tunjuk. Sampai sini kalkulator kita. Okey, A dia 4. B dia negatif 7. C dia 3. Dapat jawapan. T1. Okey. Sebelum buat jawapan, pastikan adanya kurungan. Lepas tu, baru jawapan akhir dia. Oops, sorry. Jawapan akhir dia. Okey, yang pertama, T dia adalah 1. Okey, T1. So, kalau T1 atas ni T tolak 1. Okey, yang hujung pula sekarang sama dengan dapat pecahan begini, shift ABC 3/4. Okey, T yang kedua 3/4. Okay, 3/4. 3/4. Okey, so pecahan yang di bawah letak sebelah huruf 4T. Jawapan negatif, jawapan positif, ini negatif 3. Sama dengan kosong, maka dia. Ini jawapan dia. Okey, alright. Okey, so soalan G dan H awak buat sendiri. Langkah selanjutnya dah. Ada pecahan, hilang pecahan dulu. Okey, ada pecahan sama ada darat silang ke apa ke, ikut soalan. Okey, so ni awak buat sendiri. G, H ni buat sendiri. Okey, kita pergi yang terakhir, yang 4 ini. Yang 4 berbentuk kebat. Bentuk ayat, raja semua ni lah. Okey, tak kisah macam mana pun. Yang pentinglah kita pandai kurangkan maklumat. Contoh sini dia kata apa? Harga sebiji. Ni info kita lah. Okey, ni info kita. Okey, info kita ada ni. Okey, yang pertama kali kita harga sebiji durian, sebiji temikai, okey, ialah 2x1. Ni harga bagi sebiji temikai. Okey, dia beli pula sebanyak, okey, dia beli pula sebanyak 5 biji, 5x. Ini dia beli 5x.
Okey, dan dia bayar sebanyak 180. So, daripada maklumat ini, kita pindahkan kepada ayat matematik, maka jadilah jumlah yang dia beli, okey, jumlah yang dia beli 5X, darabkan dengan harga sebiji 2X tolak 1 sama dengan yang dia bayar 180. Jadi pastikan kita pandai untuk menukar ayat matematik, ayat bahasa kepada ayat matematik. Begitu. So, yang dia beli sebanyak ini, harga sebiji ini, dan dia bayar sebanyak itu. Bayar ini. Itu ayat dia. Kemudian apa kena buat? Kembang-kembangkan. 5X dengan 2X jadilah 10X kuasa 2. 5X dan 1 tolak 5X. Pindahkan 180 jadi tolak 180. Semua pindah kanan kosong. Bila semua pindah kanan kosong. Ada kuasa 2, ada yang nombor huruf saja, ada yang angka saja. Okey, tapi kena ingat di sini nombor ini semua, okey, ni nampak bentuk gini, 1 markah dapat. Okey, bentuk am 1 markah dapat. Cuma dekat sini yang ini boleh dipermudahkan dengan sifir 5. Okey, so 5 kali 2 dapat 10. 5 kali 1 dapat 5. 5 kali dengan 36. 5 kali 6, okay, 5, 3, 15, okay. 36. Okay, 100. Okay, 180. Shift mode clear. Sekejap ya. Okay, 180 bahagian 5 dapat 36. Gini. Ini wajib tunjuk tapi tak ada markah. Sampai sini kalkulator marilah. Okay, kalkulator mari. Mod EQS 1 degree 2. Okay, masukkan A dia. A dia 2. B dia negatif 1. C dia 36 negatif. Okay, dapat jawapan. Yang pertama 45. Yang kedua 4. Okay. Dapat jawapan kita. Yang pertama X dia ialah, okay, X dia ialah 4.5. Okay, dapat dia ialah 4.5. Yang kedua ialah negatif 4. 4.5. Yang kedua adalah X sama dengan negatif 4. Negatif 4. Gitu. Okay. Ini jawapan kita lah. Okay. 4.5 ni pastikan jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar lah. Supaya apa? Supaya kita dapat tulis nombor kurungan tu senang. Ni. Okay, 45 boleh dia kat jawapan tak apa. Tapi kat sini, kalau boleh, bagusnya bentuk pecahan tak wajar lah. Jadi, kalau 4.5 ni, okay, kalau 4.5 ni, tekan shift ABC, dapat 9/2. 9/2. Gitu. Kenapa kena ambil begini? Supaya, okay, supaya kurungan nanti mudah nak ditulis. Jadi, sebelum ni, pastikan ada kurungan. Okay. Oleh sebab dia pecahan, yang di bawah letak tepi. 2X. Positif, negatif. 9. Tutup kurungan. Yang kedua pula, tak ada kurungan, tak ada pecahan. Salin saja. X. Negatif, positif. 4. Okey, tutup kurungan. Sama dengan kosong. Ini markah yang kedua. Ini markah yang kedua. Nampak begini markah yang kedua. Begini markah yang ketiga dan keempat. Okey. Tapi dekat sini. Okey. Dekat ruang jawapan, dia tulis markahnya adalah 5. Tapi sini baru dapat 4 markah. Mana satu markah lagi? Okey, so ni kena hati-hati. Sebab soalan kata harga sebiji ini. Okey, harga sebiji ini. Ini maklumat pertama. Harga sebiji ini. Ini harga sebiji, dia membeli sebanyak ini. Ini maklumat kedua. Ni, dan dia kata dia bayar sejumlah ini. Okey, itu
info soalan. Tapi yang soalan minta adalah kata cari harga. Ni soalan minta. Hitung harga, dia kata. Harga apa? Sebiji buah. Dia nak sebiji temikai. Berapa? Dia nak tahu berapa harga sebiji buah tu. Bukan tanya berapa nilai X tu. Okay. So soalan kata apa sini? Okay. Soalan kata. Okay. Soalan kata apa? Okay. Soalan kata dia nak apa? Dia nak ialah harga sebiji berapa. Itu soalan kita. Sekarang ni, yang kita cari dia adalah nilai bagi X. Bukan harga sebiji durian temikai tu. Okay. So maksudnya kat sini ialah kita kena selesaikan lagi. Belum siap lagi ni. Jadi untuk harga sebiji durian. Okay. So untuk harga sebiji durian temikai. Harga sebiji sama dengan yang merah tu. Yang pink tu. Okay. 2 kali dengan. Okay. Kita ambil yang positif. Sebab harga tak boleh negatif. Tambah tolak dengan 1. So sama dengan 2 kali 45 dapat 9 tolak 1. Jadi harga sebiji ialah sebanyak RM8. RM tak tulis pun tak apa. Okay, RM tak tulis pun tak apa. So jawapan akhir ni. Nampak yang ini barulah dapat markah yang ke-5. Sampai sini 2 markah je. Okay, kenapa tak ambil yang negatif? Kerana harga tak boleh negatif. Itu jawapan akhir dia. Okay, ni working kita lah ya. Ni working kita. Macam ni. Ni soalan dalam bentuk ayat. Mesti pandai keluarkan maklumat. Okay, soalan ni. Dia kata umur Sophia ini. Info kata ini yang pertama. Info yang pertama kata ini. Okay, info kita. Ni maklumat dia yang pertama. Info kedua berkata umur Tracy 8 tahun kurang dari Sophia. Ini info yang kedua. Okay. Dia kata umur Sophia gini pula. Okay, ni. So ayat dia. Kalau ini umur Sophia 3X. Umur Tracy dia kata 8 kurang. So kalau ini umur Tracy, umur Sophia. Umur Tracy kurang. Tolaklah. Ini umur Tracy. Dan dia kata hasil darab umur mereka ini. Maklumat. Ini hasil darab umur mereka. So kalau kita ubah ayat ni kepada ayat matematik. Okay, bermaksud yang biru ini. Okay, yang biru ni. Ni hasil darab umur mereka ni. 1833. Okay, kita pindahkan maklumat ni ke bentuk ayat matematik. Maksudnya yang biru itu didarabkan dengan, okay, yang biru tu darab dengan yang warna purple ni, okay, biru darab purple ni, maka akan dapat yang hijau. Biru darab purple akan dapat yang hijau. Itu ayat bahasa Melayu yang panjang tu, ubah ke matematik. Gini. Okay. Kembangkan 3 dapat 9X kuasa 2. Kembangkan. Gitu. 9X kuasa 2. 38 negatif 24X. Pindahkan yang hijau tu. Jadilah tolak 1833. Semua pindah kosong. Okay, sekarang sudah dibentuk am. Okay, dah dibentuk am. Ini yang kuasa, ini yang huruf sahaja, dan ini yang angka sahaja. Okey. Dapat begini, 1 markah dapat. Okey, alright gitu. Dah dapat bentuk am. Okey, pastikan ada kurungan 2 nanti. Copy paste jap, jumpa masa. Gini. Okey, dapat gini. Kita gunakan kereta. Okey, mod sama kan. Mod 3 kali. EQN nombor 1. Degree 2. Okey, masukkan A dia 9. B dia negatif 24. Dan C dia negatif 1833. Dapat jawapan. Begini. Shift ABC. 47/3. Okey. Sekejap ya, sedih dulu.
Okey, sekejap ya. Saya rasa silap-silap sikit ya. Okey. So dapat begini, 47/3. 47/3. Saya silap sikit ni saya rasa. Okey, ABC. Yang kedua dapat negatif 13. Dapat negatif 13 gini. Okey, so pecahan dapatlah 3x tolak 47 dan juga x tambah 13. Gitu. Okey, tapi ini pun masih belum selesai lagi. Sebab apa soalan kata? Yang dia nak adalah kan ni cari umur Sofia. Kita kata hitung umur Sofia dan Tracy 3 tahun akan datang. Itu soalan. Okey, jadi 3 tahun akan datang. Okey, bila maklumat ni, okey. Umur sekarang, okey, untuk umur sekarang ni, okey, untuk Sofia ambil yang positif ni lah. Okey, so umur Sofia kali ialah 3 kali dengan 47/3 tu. Ni. Umur Sofia kan yang ni. Cari satu lah. Okey, so 3 kali dengan umur yang ni. Okey. So umur Sofia kali ialah berusia 47 tahun. Itu Sofia. Okey. Umur Tracy pula dia kata 8 tahun kurang. Jadi umur Tracy sekarang, okay. Alamak. Ni umur Sofia sekarang. Okey. Umur Tracy sekarang ni pula macam ni. Okay. Umur Tracy sekarang, dia kata umur Tracy sekarang ni adalah sekarang dia kata kurang 8 tahun dari Sofia. Jadi 47 umur Sofia tolak 8. Sekarang umur Tracy ialah 35 tahun. Tu umur Tracy. Ni umur Sofia. Dan dia nak tanya 3 tahun akan datang. So jawapan akhir. 3 tahun akan datang. Okay, 3 tahun akan datang. Umur Sofia. Umur Sofia ialah 50 tahun. Iaitu 47 tambah 3. Umur Tracy ialah 38. Okay, macam dapatnya ni? Dapat daripada, okay, ni dapat daripada 47 tambah 3. Yang ni pula dapat daripada 35 tambah 3. So, yang ini markah yang keempat. Ini markah yang kelima, yang keenam. Ini. Ini jawapan akhir sekali yang kita nak lah. Tak buat yang ni, hilang 2 markah. Sebab soalan bukan minta cari umur Sofia dengan Tracy sekarang. Nak cari umur mereka 3 tahun akan datang. So, pastikan jawab ikut kehendak soalan. Jangan buat separuh dengan bandaian sudah siap. Hati-hati student. Ini baru cari nilai X. Sampai sini pun baru dapat 4 markah saja. Pastikan sambung ini baru 6 markah. Itu soalan bentuk ayat. Kena pandai keluarkan maklumat. Okey, saya tunjuk lagi satu soalan. Yang terakhir. Yang ni. Soalan berbentuk gambar rajah. Clue dia. Dia kata panjangnya ialah, panjangnya dia kata ialah 4x tolak 3. Ikut soalan typo. Soal panjangnya ialah 3x tambah 4. Ikut soalan, typo. 3x tambah 4. Tak perasan. X tambah 4. Okey. Kemudian lebarnya dia kata, ikut soalan, ikut gambar rajah juga, 4x tolak 5. Tukar. 4x tolak 5. Tolak 5. Okey, ini panjang dia.
Ini lebar dia. Dan dia kata luas. Ni clue. Luas poster itu dia kata, ini maklumat dia, luas poster itu ialah dia kata 575 meter persegi. So kita pun tahu untuk luas segi 4 ialah panjang dan lebar. So ambil yang merah ini, keluarkan. Okey, yang merah ni keluarkan. Okey. Darab dengan yang biru ini, okey, sama dengan yang hijau ni. Okey, sama dengan yang hijau ni. Ayat pertama. Tak ada markah. Okey, CM tak ada apa. Ni je. Ayat pertama kita. Kembangkan. Kembangkan 3x 4x 12x kuasa 2. X kuasa 2. 3x dengan 5 tolak dengan 15x. 4 dengan 4 16x. 16x. Okey, 4 dengan 5 tolak 20. Pindahkan yang huruf tu, tolak 55. Supaya kanan kosong terus. Senang. Okey. Alright, okey. Kan kat sini tengok ada yang kuasa. Okey, ada yang berhuruf. Ada yang bernombor. Kosong. Belum am lagi. Clearkan. Clearkan. So 12 kekal 12. X kuasa 2. Simbol tak sama, ikut yang besar. Yang besar tambah. Okey, tambah. 16 tolak 15 tinggal 1x sahaja. Ini dapatnya 595. Simbol sama, simbol ikut. Dapat 595. Gitu. Ini markah yang pertama selepas berjaya tulis ke bentuk am. Sampai sini. Kalkulator. A dia 12. B dia 1. C dia negatif 595. Dapat jawapan. Okey. Tapi pastikan sebelum jawapan tu, pastikan ada kurungan untuk kita markah lah. Ni ya. Copy paste jap. Okey, jawapan kita tadi ialah yang pertama adalah X7. So yang pertama 7. Okay, X7. Yang kedua nanti akan dapat bentuk gini, shift ABC dapat 85 12. Negatif 85 12. Dapat negatif 85 12. Pecahan tak wajar. Okey, 85 dengan 12. Okey, so X7, X tolak 7. Ada tepi, ada di bawah tak tepi. Okey, tambah dengan 85. Gitu. Markah yang kedua, ketiga dan keempat. Belum siap lagi sebab soalan kata 6 markah ni. Dia minta apa? Hitung perimeter. Dia nak perimeter. So bila sebut perimeter bermaksud, okay, dia nak perimeter bermaksud dia nak 2 panjang 2 lebar. So 2 dah panjang. Okay, panjang tadi yang ni. Perimeter ni ukur keliling dia. Okay, ukur keliling 2 panjang campur dengan 2 lebar. Yang ni. Itu perimeter. Okay, tutup kurungan. Ini adalah cara cari perimeter, iaitu 2 panjang darab dengan 2 lebar. Atas bawah, kiri kanan. So kita gantikan maklumat ni. Gantikan maklumat ni. Okay, gantikan X tu dengan ambil nilai yang positif. So 3 kali dengan, okay, 3 kali dengan X ambil 7. Tambah 4. Kemudian ni sama juga 4 darab dengan, ambil yang 7 juga positif tu. Tolak 5. Tutup kurungan. Okay, sambung lagi. Ni semua tak ada bakar dah. Tak ada bakar ni. Okay, sama dengan, ni saya buat satu-satu. Okay. 21, 25. Ni dah 25. Ni darab dengan 21 tolak 28 tolak 5, 23. Ni 23. Okey.
Dan selesaikan akhir sekali sama dengan 50 tambah dengan 46 dan akhir sekali sama dengan 96. Okey, gitu. So markah dia yang kelima nampak ini, yang kelima, yang keenam adalah jawapan akhir ni. So jawab sampai habis soalan. Bukan berhenti soalan. Sebab kalau buat ini saja dapat X. Soalan bukan minta cari X, soalan minta cari perimeter. So hati-hati kat situ. Okey, so nombor 4 ni awak buat sendiri, tapi sini clue-nya adalah laju. So kena ingat balik form 2 punya formula laju. Laju ialah jarak bagi masa. Okey, cuba buat 4. Nombor 5 pun lebih kurang macam atas ni, cuma clue dia sini ialah dua-dua ialah luasnya sama. Ini clue utama. Dua-dua luas sama. So cari luas segi 4 ini, luas segi 4 ni jumlah sama. So try buat. Okay. Alright. So yang ini awak cuba buat sendiri dulu. Nanti boleh semak jawapan. Okay. Tak faham, boleh tanya soalan. Tak ada masalah. Okay je. Okay. Dan yang paling susah kali yang ni lah. Ini paling susah kali. Cuba buat jawab dulu. Nanti saya share jawapan dalam grup. Boleh cek tengok. Kalau tak faham, boleh tanya dalam grup. Tak ada masalah. Okay. Alright. So untuk hari ni, saya nak berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak. Okay. So kelas kita habis dekat sini untuk part ini. Okay. Alright. So untuk kelas akan datang, siapa sebenarnya nak join? Okay.